Untuk korang yang sukakan benda manis, nak cari dessert paling selamat, versi sihat, sedap, mengenyangkan, inilah dia Yuno Yogurt buatan sendiri Johor Bahru. Ini kali pertama aku cuba yogurt homemade dan yang paling mengejutkan, rasa dia lain dari yang lain. Untuk korang yang dah sampai sini, wajib cuba dia punya Greek yogurt. Rasa dia seakan-akan macam cream cheese, and combination dia dengan buah membuatkan rasa dia lebih ngam, berlemak and masa-masa manis. So untuk korang yang tak suka portion besar, boleh try mini Greek yogurt. The best ever milk skin yogurt dengan first layer dia yang lembut, bawah creamy, memang lain dari yogurt yang biasa. Satu benda je aku nak cakap dekat sini, harga dia sangat berbaloi dengan topping buah-buahan yang dia bagi ni, rasa premium, fresh, sangat puas hati, confirm repeat. Nak lagi best, try dia punya fruit yogurt bowl. Yogurt homemade lagi sedap berbanding yogurt kat supermarket. Rasa lagi premium and tak masam. Untuk korang yang craving nak makan tanghulu, boleh cuba dia punya mini set. Tambah pula dia letak dengan sekali Greek yogurt, memang best. Tak lupa juga dengan yogurt smoothie ni, ada 6 flavor. Sekali rasa, confirm jatuh cinta. Okay guys, jangan lupa singgah makan Yuno Yogurt Homemade Johor Bahru.